memancing di Pantai Rumuda. Jam 9 pagi aku bergerak ke Pantai Rumuda di Marang bersamaan 4 Jun 2025 hari Rabu. Aku pergi dengan anak aku motor. Pengaran masa dari rumah ke spot dalam 20 minit. Beli umpan udang, aku cari spot yang ada pokok supaya boleh berteduh. Lalu atas pasir sangkut pula bawah pokok, boleh berteduh, taklah panas. Aku pun setak-setak lah barang mancing. Dan air cantik, harap-harap ada manis-manis. Siapkan segala kelengkapan mancing, pasang rod. Korang layan je lah, aku pasang rod sampai siap. Pasang mesin dulu. Size 4. Ha? Pakai udang putih. Pasang umpan dan terus baling. Tunggu ada strike. Okay, tunggu strike guys. Ni anak aku record semasa aku strike ikan. Ikan tuka. Buka mata kail pada mulut ikan. Apa kau umpan apa? Eh. Dah ya. Boleh goreng. Jatuh. Ajam. Kita satukan sengat dulu. Alhamdulillah rezeki dia. Itu saja. Satu. Dua. Nak ambil? Tak. Kan dia makan semua udang. Tak. Ikan tuka strike pertama. Gunakan umpan udang terbaik. Sas. Okay guys, aku pun dah nak balik. Ni dah siap kemas apa semua. Hasil hari ni ikan tuka seekor. Ikan tuka. Ahmad, mana plastik? Plastik ke mana? Buah ikan. Sana kat lari. Ikan tuka seekor. Umpan udang. Ha? Pasir kan dia ni mendap. Masuk kan? Ikat kemas-kemas. Laki tu. Berlendir. Tolong lah. Ha? Tangan dia ikut dia ke sini. Sekejap. Benda ni dah. Dah siap. Settle. Ha? Benda. Ikat kemas-kemas. Yang takut benda ni lah. Udah. Walaupun dia dah mati, dia punya sengat dia aktif lagi. Ha? Walaupun dia dah mati, sengat dia aktif lagi. Tak dah.
tak aktif dah. Jom balik. Baik, mantap. Assalamualaikum.